3, 4. Sama pula. Bila Tok Nas cakap macam ada kena-mena dengan your real story kan, you okay kan? You okay kan? Mungkin orang relate kan lah dengan current situation. Tapi for me, saya cuba nyanyi, sampaikan lagu tu mengikut kehendak lagu tu. Setiap lagu kan ada feel tu. Ini feel dia sedih, ini feel dia gembira, ini feel dia appreciation, whatever. So, saya kena sampaikan lagu tu untuk tuntutan lagu tu. Setiap minggu pun ada lagu-lagu dia kan. Minggu depan kita cocek-cocek lah. Tapi takkan lah tak sampai niat tu. Niat tu tak sampai lah. Okay, saya cuma cuba sampaikan lagu tu semampu saya. Tapi betul lah macam ada connected dengan real story tu. People can interpret apa-apa saja daripada persembahan saya tu kan. Tapi bagi saya kalau mereka rasa, alhamdulillah sampailah nyanyian tu. Kalau ada orang tengok apa ni korek tak rasa apa kan. Yang itu mungkin saya kena do something on saya punya persembahan lah. Dengar. Ya. Minggu ni ada juga lagi satu kontroversi buat Meghan Markle kan. Dia katanya macam mereka make like macam should be biar ada statement from the husband katakan lagi juga so komen tentang isu. Oh iya ke? Saya dengar juga benda-benda macam tu. Tapi saya menafikan perkara itu berlaku. Macam mulut tak ada, macam mulut tak ada. Di tempat kejadian tu ada ramai juga sebenarnya. Ramai yang menyaksikan. Kalau dia nak bawa perkara itu ke tengah, dia boleh lah report polisi. Saya akan sedia untuk memberi kerjasama yang penuh terhadap perkara tersebut. Tapi ada tak macam dia bawa Tuhan ke tanya apa isu apa tu? Kita normally tak akan cakap pasal isu-isu ni semua. Kita akan cakap pasal anak kan. Conversation kita normal je. Tapi yang lain-lain tu saya minta korang semua macam doakan je lah yang terbaik. Kami okey je dah. Tapi macam boleh timbulnya isu ini pasal tu juga. Itu saya tak tahu, kena tanya dia. Macam mana? Sebab saya memang menafikan. Itu tak jadi. Kan? tapi katanya masa kejadian tersebut dah tegur. Dia kata dah tegur. Tapi tak diendahkan teguran selepas cium anak tu. Benda tu macam kalau kita nak cakap tak sudah kan. Kalau dia nak ketengahkan perkara tu, guna je lah saluran yang betul. Buat polis report ke anything. Dan saya dah cakap tadi, saya akan bagi kerjasama yang penuh lah. Tak benar tak turunan mahkamah, polis sebagainya. Sekarang ni isu juga yang baru ni. Kalau dia buat benda tu, dia akan pergi balik benda yang seperti yang biasa. So benda tu akan mengganggu dia punya juga lah. Kalau itu cara yang terbaik untuk kedua-dua belah pihak kan, daripada benda ni dikata-kata orang itu tidak, so kita gunakan saluran itu tak ada masalah, insyaAllah. Saya akan bagi dia. Mungkin ada macam ada pihak cuba nak melaga-lagakan ke, macam ada yang bercucuk-cucuk ke supaya timbul isu macam ni. Semoga orang tu diberikan, dirahmati lah. Semoga orang-orang yang cucuk tu kalau ada lah kan, seperti yang awak tanya, yang baik-baik je lah untuk dia. Semoga kita semua berdamai, bukan, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik je lah. Gitu. Memang adalah kiranya sebab macam you pun macam bila soalan ditanya macam tak menafikan terus. So memang ada. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa-apa. Sebab for now saya fokus pada Juwi, pada anak-anak dan kehidupan saya lah. Kan? Saya kena teruskan lah kehidupan ni. Tak ada pula saya nak tahu lebih-lebih, tak ada lah. Pesan Johan jumpa anak selalu dah sekarang ni ke macam mana? Ada masa ke? Ada setiap hari berjumpa ke? Kita ada kan waktu-waktu je dengan saya, malam dengan saya. Dan kalau hari-hari biasa pun saya boleh berjumpa dengan anak saya. Berjumpa, tak ada masalah. Tak ada halangan. Cumanya sekarang saya kat sini, saya di UV ni, saya waktu kalau ambil anak, waktu dengan saya akan ambil dan orang akan stay dengan saya. Thank you. Alright.